Jadi kalau hujan je baru rasa sejuk. Tengok depan sana. Kita nampak tak itu? Itu adalah pokok jambu air. Okay. Daripada sini yang macam L ataupun J, yang tu adalah bangunan yang dibina oleh seorang makcik dengan anak dia. Assalamualaikum, saya Mat Musa. Saya berasal daripada Cambodia. Kalau anda nak jadi kawan saya, sila pergi ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok saya duduk dengan siapa? Budak. Dah semacam kerasihan hari ni. So dia turun daripada kelas terus berehat dalam bilik ayah dia. Ni Akram sama juga. Baru turun daripada kelas terus buka komputer pula dia. Okay, so petang siap kerja. Dah tukar uniform ke baju biasa. Dia tunggu nak balik rumah. Okay, baru nak balik rumah, baru nak start motor, lepas tu hujan turun. Tapi sebenarnya saya suka bila hujan dekat Kemboja kan. So musim ni musim panas. Jadi kalau hujan je baru rasa sejuk. Tengok depan sana. Kita nampak tak itu? Itu adalah pokok jambu air. Okay. Angin kan, angin tiup lepas tu jatuh. Jatuh berterabur kat bawah ni sangat. So seorang guru dia ambil plastik kan, dia tutup jambu air tu. Dia tutup jambu air macam tu. Lepas tu nanti jambu tu dia akan masak, dia akan membesar dalam plastik tu. So dia tak akan jatuh lah. Okay. Kita tengok suasana dekat sekolah waktu petang. Semua dah balik. Jom kita tengok bunga yang kami tanam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia. Inilah bunga yang kami beli hari tu daripada tempat orang beli tanaman tu kan. Kalau anda belum tonton video tu, sila tekan di sini. Okey. Baru lepas hujan rintik-rintik. Depan. Ada dua bangunan sekolah, okey. Yang ni satu, yang satu lagi yang sana. Yang warna terang tu kan. Daripada sini yang macam L ataupun J, yang tu adalah bangunan yang dibina oleh seorang makcik dengan anak dia. Dia dan anak dia seorang saja yang buat bangunan tu untuk persatuan kami, untuk sekolah kami. Tengah bermakna orang Kemboja kan, kalau dia ada sifat dermawan, dia akan membantu bangsa dia sendiri. So kita tak perlu pergi luar negara, pergi kutip derma ke minta bantuan daripada luar ke, tak perlu. Orang Kemboja sahaja dah cukup. Yang paling penting, dia perlu faham pahala jariah tu. Betapa besarnya pahala jariah. Jadi macam itulah. Kami dekat sini sedang motivate dan educate bangsa kami sendiri bagi mereka pandai berdikari. Dan bekerjasama dengan sesama bangsa mereka sendiri untuk buat sesuatu projek dari segi pendidikan ataupun bantu orang miskin dan sebagainya. Baru kita boleh membangun. Tengok ni, bila hujan je kan, sini semua jadi hijau. Tengok bunga dia, wangi tau. Okey, kalau anda nak tahu lebih lanjut tentang sekolah ni, boleh tonton video ni seterusnya. Dan hujan pun dah berhenti.
So saya akan balik rumah sekarang. Wassalam.